Hai semua, selamat datang ke carikeras.com dan saya pasti ramai dah nonton video lama kita di mana kawan saya Muklis nak dekat setengah jam dia borak pasal BMW 5 Series generasi 8 atau chassis kod G60 baru dalam versi elektrik i5. So, memang nyatalah BMW 5 Series generasi baru ni memang satu kenderaan yang sangat mantap dalam versi elektrik. Tetapi, apa pula dengan versi bukan elektrik dia pula? Jangan risau, dalam pasal kita ada dua varian untuk anda pilih dan saya ada satu daripada itu untuk review dalam video kita hari ini. Dalam video ini saya akan beri anda beberapa sebab kenapa varian ini patut jadi pilihan anda. Nama saya Taufiq Azmi dan anda sedang menonton carikeras.com. Okey, sebelum apa-apa, secara am yang anda perlu tahu, BMW i5 elektrik dan BMW 5 Series engine combustion ni sebenarnya dalam dia asas dia sama. Tu pasal design dia pun lebih kurang sama je rupa. Tapi pada pandangan saya, ini bukan berita buruk ya. Memang lawa, memang handsome. Okey, apa yang ada kat sebelah saya ni adalah model 530i M Sport. So jadi ini adalah varian petrol yang paling tinggi sekali dan dia senang nak tahu sebab varian M Sport ni dia datang lengkap dengan M Sport Aero Kit yang ada, tengok ni, bumper depan yang lebih agresif, lebih garang rupa dia, siap dengan insert-insert dan kemasan gloss black. Dan kat tepi ni boleh lihat M Sport Aero Kit ni juga termasuk dengan sebuah side skirt dan paling penting sekali untuk M Sport, rim alloy 20 inci M. Okey, kalau kita borak pasal BMW dengan design, memang tak salah kita borak pasal subjek ni tanpa kita borak pasal elemen paling penting sekali, iaitu grill hadapan dia. Tanpa grill hadapan ni memang korang takkan tahulah ini BMW ke bukan, kan? Betul tak? Tapi ini satu personal opinion saya ya, pendapat peribadi saya. Grill baharu, design grill baharu G65 series ni, walaupun dia lebih megah dan agak handsome, saya rasa dia terlebih besar sikit lah untuk saya. Tapi apa yang saya pasti ramai akan berdebat kan, grill ni sekarang dia ada lampu tau. Fungsi ni BMW panggil BMW Iconic Glow dan pada pandangan saya, Allah, susah nak cakap. So saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, lawa tak lawa? Beri pandangan anda di ruang komen di bawah. Okey, sebelum saya lupa, kita borak pasal front grill ni lagi. Saya nak tambah satu info sangat menarik di mana versi 5 Series Combustion ni dia share grill depan dia dengan versi elektrik i5 di mana ia menggunakan fungsi Active Shutter Grill yang sama. Jadi kat bahagian belakang, sentuhan M Sport ni masih wujud dengan bumper belakang dia juga sebab untuk M Sport, bumper belakang 530i ni memang rupa dia sangat garang, sangat sporty, siap dengan kemasan insert gloss black dan juga diffuser bawah ni. So memang ranggi, memang garang, sporty dan padan dengan lampu belakang LED penuh ni yang pada pandangan saya lampu LED belakang paling cantik dalam mana-mana segmen lah. Dan alang-alang ni sebuah BMW 5 Series, dia tak sah 5 Series kalau dia tak ada design C-pillar yang agak pelik tetapi cantik. Dan kalau anda tidak tahu, design ini dipanggil Hofmeister King. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian kabin BMW G60 530i M Sport ni dan tak heranlah, sama je dengan apa yang kita dah lihat dalam versi BMW i5 elektrik. Jadi macam saya bincangkan dengan desain luaran tadi, ini bukan berita buruk ya tuan-tuan dan puan-puan. Sangat cantik, sangat mahal, sangat-sangatlah mewah. Saya nak ketengahkan satu highlight cantik di sini di mana dari segi paparan anda terima 3 fungsi paparan, bermula dengan paparan meter digital 12.3 inci dan sebelah dia anda akan jumpa sebuah paparan skrin sentuh atau touch screen lebih besar 14.9 inci dan atas semua ni ada juga satu paparan heads up display atau HUD yang juga full color. So memang cantik lah, tak sakit mata tengok paparan mana-mana ni. Tapi saya nak ketengahkan satu isu dengan infotainment di mana walaupun perisian dia BMW OS 9 ni penuh dengan fungsi-fungsi connectivity driven functions macam navigation dan apa-apa bagai, saya rasa interface dia adalah satu interface yang kurang mesra pengguna. Dia macam pening sikit nak master. Tapi jangan risau sebab ada berita baik. Kalau tak nak pakai semua ni, boleh. Sebab infotainment ni masih memberi anda fungsi Apple CarPlay dan Android Auto secara wireless.
Okey, selain daripada tu, pada saya sebagai seorang pemandu, ada beberapa lagi highlight-highlight yang menarik dalam kabin BMW 530i M Sport ni. Termasuklah pertama sekali seat BMW M Sport ni. Bukan saja power adjustable, dia punya support sedap, dia punya empuk dia sangat lembut dan memang rasa sporty lah, dan dia boleh adjust guna elektrik. Dia power adjustable, so memang senang dan syok nak pakai. Dia juga dipadankan dengan, nampak ni, steering wheel BMW M Sport. Dia nampak sporty sebab dia ada flat bottom design ni, dan dia sedap nak pegang bila pandu. Selain daripada tu, saya juga gemar dengan sound system Bowers and Wilkins dalam kabin ni. Memang padulah bila layan lagu dengan sound system ni. Akhir sekali, nampak ni, panel cabin ambient lighting dalam dashboard dan door insert. Pada pandangan saya, BMW dah betul-betul main game cabin ambient lighting ni pada tahap yang sangat tinggi. In my opinion, cabin ambient lighting dalam BMW 5 Series ni adalah sistem yang paling cantik saya pernah tengok dalam segmen ni. Okey, bukan saja sebuah saloon yang sangat syok untuk dipandu, BMW 530i M Sport ni juga lengkap dengan pelbagai fungsi-fungsi keselamatan, termasuklah package ADAS melalui package BMW Driving Assistant Pro. Melalui package tersebut, saloon ni memang rasa macam dia boleh pandu diri dia sendiri. Tambahan pula, package tersebut juga datang sekali dengan BMW Parking Assistant Pro dan Reverse Assistant Pro. Jadi nak senang cerita, BMW 530i M Sport ni bukan saja boleh pandu diri dia sendiri, dia boleh keluar masuk parking secara automatik juga, babe. Okey, masih lagi berbincang pasal kabin BMW G60 530i M Sport ni, dan satu benda saya nak highlight, kabin generasi baru ni dah lebih besar daripada model generasi sebelum ini, di mana anda boleh lihat untuk passenger seat belakang, ruang kaki, ruang movement dengan ruang kepala dah lagi banyak. So memang sangat selesa nak duduk sini. Keselesaan itu ditambah lagi dengan adanya aircon belakang, bukan saja corong kat tengah tapi ada corong dekat B-pillar sekali, dan juga kawalan temperature khas untuk dia. So memang selesa nak duduk kat belakang ni. Tambahan pula ada juga untuk tingkap belakang dia siap ada blind tau. Memang rasa macam VIP. So kalau rasa nak naik kereta macam bos, boleh. Dan satu lagi saya nak tambah, untuk rear seat passenger, saya boleh kira 1, 2, 3, 4 port pengecas USB-C wujud dekat sini. So memang sah. Ini satu ruang yang sangat praktikal. Tetapi kalau kita bincang pasal practicality, tak boleh lawan dengan fakta seterusnya. Okey, jika dibandingkan model i5 versi elektrik, ruang boot standard dia sebenarnya lebih kecil daripada ruang boot dalam 5 series versi combustion ni. Malah anda akan dapat 520 liter ruang boot secara standard, dan ruang ni anda boleh besarkan lagi sebab ada dia seat belakang yang anda boleh lipat. So nak senang cerita, dari segi practicality, daripada sebuah sedan, BMW G60 5 series ni memang sangat menakjubkan. Dan pada pandangan saya, ini mungkin jadi satu soalan di mana anda perlu fikir, perlu ke SUV? Okey, sekarang kita beralih ke ulasan panduan, dan terus terang tuan-tuan dan puan-puan, BMW 530i M Sport ni memang sangat-sangat syok dan sangat-sangat mantap untuk dipandu, dan ada beberapa sebab untuknya. Okey, kita mula dengan package strength kuasa, di mana 530i M Sport ni menggunakan enjin 2 liter turbo 4 silinder petrol yang digandingkan dengan sistem separa hybrid atau mild hybrid. So total output dia 255 horsepower dan 400 Nm daya torque. Kesemuanya memacu roda belakang secara eksklusif, dan ia dihantar ke belakang melalui transmisi 8 kelajuan automatic steptronic daripada ZF. Walaupun ia bukan transmisi dual clutch, dia punya kelancaran dia seakan-akan seperti sebuah transmisi dual clutch. Jadi dengan output tersebut tadi tu, dia punya performance memang sangat-sangat masuk akal dan boleh diterima, sebab percetan daripada 0 ke 1 km/jam boleh didapati hanya dalam 6.2 saat, manakala kelajuan maksimum adalah 250 km/jam. Jadi ini semua angka-angka pada pandangan saya yang sangat tipikal untuk mana-mana saloon eksekutif Jerman yang sama saiz dan harga seperti ini. Tetapi apa yang tidak tipikal adalah keriangan panduan dan drive dynamics saloon ini. Okey, untuk sebuah eksekutif saloon, BMW 530i M Sport ni memang cukup lincah lah tuan-tuan dan puan-puan, sebab chassis dia memang lengkap dengan beberapa features yang membolehkan dia rasa sangat-sangat lincah dengan kawalan dia. Feature-feature tersebut termasuklah Adaptive Suspension Professional dan juga Integral Active Steering, dan paling penting sekali, Rear Wheel Steering. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saloon eksekutif ini
lengkap dengan sistem panduan rear-wheel steering di mana tayar belakang tu dia boleh pusing sikit bagi dia lagi lincah, lagi tajam keluar masuk corner. Dan memang shock lah kalau orang sesiapa yang nak bawa 530i M Sport ni panjat genting, panjat bukit antarabangsa. Dan terus terang, saya tak boleh fikir kenderaan lain dalam segmen ni yang rasa selincah BMW ni. Memang senang cerita, 530i M Sport ni bukan saja sebuah salon eksekutif mewah, ia adalah satu salon eksekutif mewah yang dibina untuk kaki-kaki maupun penggemar keriangan panduan. So memang shock lah tuan-tuan dan puan-puan. Oh, sebelum saya lupa, bukan saja shock dan riang untuk dipandu, 530i M Sport ni juga sangat-sangat selesa untuk dipandu, dan kebanyakan ni datang daripada penggunaan sistem separa hybrid atau mild hybrid yang saya sebut tadi. Sebab sistem ni dia memberikan banyak refinement kepada operasi enjin pembakaran ni, lagi-lagi masa idling stop start cycle dia, dan juga ia bantu dengan penggunaan bahan api yang lebih efisien jika dibandingkan dengan model sebelum ini yang menggunakan sistem enjin pembakaran tradisional. Wah, okey, tu dia tuan-tuan dan puan-puan, BMW 5 Series generasi G60 dalam varian 530i atau 530i M Sport. Memang shock padu untuk dipandu, dan pada pandangan saya satu pilihan yang sangat-sangat optimum daripada sebuah SUV sebab dia masih lagi sangat praktikal, sangat mewah tanpa kompromi dengan keriangan panduan. Hanya daripada sebuah salon ya tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekarang ni kita bincang pasal harga pula. Dah ada berita baik. Kalau dibandingkan 530i M Sport ni dengan dia punya kembar elektrik dia iaitu i5 eDrive 40 M Sport, harga dia lebih kurang sama je tuan-tuan dan puan-puan. Harga asas dia adalah lebih kurang RM400,000 dan dia naik ke RM430,000 sebegitu bila ada tambah BMW Service and Repair Inclusive atau BSRI. Dan itu adalah satu package yang anda patut tambah sebab ia menyenangkan ownership experience untuk salon ini. Dan terus terang tuan-tuan dan puan-puan, walaupun harga tu sangat premium, saya sekarang dah start mula tanya, buah pinggang saya ni kalau dalam black market cukup ke nak letak down payment untuk kereta ni? Jadi memang shock, begitulah pandangan saya pasal BMW 530i M Sport ni. Tapi sekarang saya nak tahu apa pandangan tuan-tuan dan puan-puan. Beri pandangan anda di ruang komen di bawah.